Semalam suami mengajak kami makan. Kami pun baru habis event. Sampailah kami ke Gerai Syam Bawah Pokok yang terletak di Taman Puchong Indah. Rasanya Syam ini feel BM lah. Ini macam besar dia panggil gerai. Kami order menu Ramadan, set dalam kampung tapi masak dalam bandar. Walau, dia punya talam bukan main besar. Cute lah staff sini. Wow, presentation talam ini betul-betul outstanding. Siput sedut masak lemak sini gila sedap. Rasa masak lemak sini lebih ke arah manis, tapi bukan jenis yang terlalu manis macam saya. Suhaimi kata udang sambal petai, husek ah. Berarti sangat sedap. Udangnya fresh, sambal petainya mantap. Dan kaki udang galak, masuk je ke dalam mulut, dia terus boleh detect ini bukan udang frozen, tapi udang fresh. Dan kata perfect. Daging belenggas, walaupun dah sejuk, masih begitu lembut dan flavorful. Really outstanding. Dan dia kata ini first time dia makan ayam kampung goreng yang rangup di luar tapi lembut di dalam. Nak bagi tahu, ikan bakar sambal berempah pun tidak kurang hebatnya. It was so good. Belum habis, datang lagi. Ini mukbang. Ini betul-betul heaven for seafood lover. Ketam, sotong, udang galah dengan clam. Portion gila besar ni baru RM95. What? Overall, apa yang kami makan malam ni semuanya top notch. Seafoodnya sangat fresh. Harga sangat berpatutan. Okey, kami lepak sekejap. Nanti kami nak serbu colek pula.